Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. Okey, ingat tak sebelum ni Iza ada kongsikan Iza ada letak bunga artificial dekat dalam rumah, iaitu bunga popi dan juga peony, yang mana Iza pilih tone bunga yang berwarna merah jambu dan juga off-white. Okey, so macam Iza kongsi sebelum ni, Iza tak minat sangat kalau bunga tu dia terlalu banyak color. Okey, jadi Iza pilih tone yang soft, yang macam pink dengan off-white, supaya lebih tenang pemandangan dekat dalam rumah tu. Okey, so kali ni Iza nak kongsi, selain dari kita memilih bunga, contohnya macam peony dengan popi tadi, kita juga boleh pilih konsep hiasan dekat dalam rumah menggunakan konsep daun-daun hijau. So you all nampak tak yang dekat belakang Iza ni? So ini adalah salah satu contoh yang Iza gunakan untuk hiasan dekat dalam rumah yang bukan dari bunga. So dia adalah dedaunan hijau. So Iza ambil lebih sikit supaya jambangan dia tu lebih, orang kata apa, lebih sejambak tu, lebih merimbun dekat dalam pasu ni. Okey, sebab apa Iza ambil yang hijau ni? Sebab Iza nak hidupkan suasana dekat dalam suasana yang ada kabinet drawer yang hitam ni. So Iza sesuaikan dengan tone warna semula jadilah, tone warna hijau tumbuh-tumbuhan, daun-daun ni kan. Lepas tu Iza padankan dengan pasu kaca yang berwarna hitam ni. So Iza matchkan dengan almari kabinet ni. So dapatlah satu jambangan bunga yang simple tapi sejuk mata memandang. Walaupun kita pilih untuk letak dekat dalam pasu yang berwarna hitam ni, jangan takut tau untuk pilih pasu yang hitam macam ni. Kadang-kadang orang rasa macam okey ke, sesuai kan. Kadang-kadang orang akan pilih warna yang putih ataupun warna yang lebih lembut. Okey, jangan takut untuk pilih pasu yang warna hitam macam ni, sebab kita boleh tengok kesesuaian dengan tempat yang kita nak letak. So macam almari drawer ni, dia berwarna hitam, jadi Iza sesuaikan dengan pasu yang berwarna hitam ni. Dan pasu ni kaca. Okey, pasu ni kaca, dan Iza padankan dengan kita punya daun-daun yang hijau merimbun macam ni. So Iza ambil lebih lebat lagi dia punya jambangan daun ni, supaya lebih meriah dekat dalam pasu. Okey, so mungkin you all boleh cuba untuk kalau dah bosan dengan hiasan-hiasan yang menggunakan bunga kan, mungkin nak menggunakan tone warna yang lebih asli, alam semula jadi, ke hijau-hijauan macam ni. Jadi boleh cuba untuk guna daun-daun yang macam ni dan letak dekat pasu yang hitam macam ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.